tegur banyak kali tapi pasangan masih tak berubah, perlu putus. Kita selalu dengar kalau sayang kena sabar. Tapi kalau dah tegur, dah berbincang, dah bagi peluang, dah banyak kali tapi dia tetap tak berubah, perlu terus bertahan atau tinggalkan? Menurut Trans-Theoretical Model of Change, perubahan perlukan 5 peringkat. First, pre-contemplation, tak nampak masalah langsung. Yang kedua, contemplation, sedar ada masalah tapi belum bersedia nak berubah. Yang ketiga, preparation, mula rancang untuk berubah. Keempat, action, betul-betul buat perubahan. Dan yang kelima, maintenance, konsisten dengan perubahan. Kalau pasangan korang masih di peringkat 1 dan 2, dia memang belum bersedia untuk berubah, tak kira berapa kali korang tegur. Analoginya, bayangkan korang menolak kereta yang kehabisan minyak. Korang boleh tolak, tapi kalau tangki minyak dia kosong, dia tetap tak akan bergerak jauh. Begitu juga dengan pasangan. Kalau dia sendiri tak nak isi minyak, usaha untuk berubah, korang boleh penat sendiri. Ada 4 cara yang kita boleh check sama ada nak teruskan atau move on je. Nombor 4 tu paling penting untuk kekalkan hubungan. So, apa nak buat? First, check sama ada pasangan betul-betul nak berubah atau sekadar dengar. Yang kedua, tengok effort dia. Kalau selalu janji tapi tak ada tindakan, itu red flag. Yang ketiga, kalau perubahan itu benda penting, contoh kesetiaan, kejujuran, respect, dan dia tetap tak berubah, mungkin lebih baik lepaskan. Dan yang keempat, tanya diri sendiri, korang boleh terima tak kalau dia memang tak nak berubah? So, kadang-kadang bukan tugas kita untuk ubah seseorang. Kalau korang dah bagi ruang dan masa, tapi dia tetap tak ada effort, mungkin ini masa untuk buat keputusan yang lebih baik untuk diri sendiri. Pernah tak hadapi situasi ini? Korang stay atau korang move on?